Mexico muncul sebagai pasukan pertama yang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Korea Selatan 1-0 dalam aksi kumpulan A pada Khamis. Kemenangan itu hadir menerusi jaringan tunggal Luis Romo pada minit ke-50 selepas kesilapan pertahanan lawan yang gagal mengawal bola dengan baik di dalam kotak penalti. Perlawanan tersebut berlangsung sengit sejak wisil pertama dengan Korea Selatan diketuai Son Heung-min memberi tekanan awal, namun Mexico kekal tenang di hadapan penyokong sendiri. Korea Selatan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-87, namun penjaga gol Mexico Raul Rangel menafikan dua percubaan berturut-turut dalam situasi hampir gol. Dengan keputusan itu, Mexico bukan sahaja mengekalkan rekod kemenangan dalam kempen kumpulan, malah mengesahkan status sebagai pasukan pertama yang mara kepusingan kalah mati edisi Piala Dunia 2026.